Gula-gula debu bintang. Bagaimana dengan kamu? Saya ada pek biasa. Saya suka. Saya teruja. Lihat pik besar ini. Mari kita mulakan. Saya akan mula dulu. Lihat serbuk merah jambu yang cantik ini. Ia hebat. Oh, ia masuk ke hidung saya. Saya bersin. Oh, serbuk saya. Oh, tidak. Baiklah. Brittany, adakah kamu nampak itu? Baiklah, giliran saya. Terserubering serbu di sini, saya zaman payari seger. Perisa, strawberry, kegemaran saya, mari coba tiupkan belon. Wah, apa? Baiklah. Saya mahu buat sesuatu. Saya ada jarum. Ini akan seronok. Selesai. Siapa yang mematikan lampu? Saya tak nampak apa-apa. Ada gula-gula getah di seluruh muka saya. Mimpi ngeri betul. Oh, baiklah. Saya tahu salah seorang daripada kamu melakukannya. Brittany, giliran kamu. Saya suka. Mari kita buka. Dan saya ada idea. Baiklah. Om Ferlia mangkuk dalam dan senduk. Membuka serbuk bintang dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Ya, selesai. Sekarang mari kita cuba. Manis. Hebat. Mari kita cuba untuk mengembungkan belon. Wah, itu besar. Saya ada belon. Lihat ini, Monica. Itu untuk kamu. Terima kasih. Dan satu lagi. Monica, ini juga untuk kamu. Betul ke? Itu sangat hebat. Saya ada banyak belon. Brittany, bagaimana dengan saya? Sudah tentu. Saya akan buatkan untuk Nicole juga. Tunggu sebentar. Ini dia. Ia sangat comel. Terima kasih, Brittany. Saya suka warna merah jambu. Monica, ini ada beberapa belon lagi untuk kamu. Pegang erat supaya ia tidak terbang. Brittany, itu terlalu banyak. Apa yang patut saya buat dengan semua ini? Wah, Baiklah. Hei, gadis-gadis. Tak mungkin. Kami ada banyak belon. Jumpa lagi di pusingan seterusnya, saya rasa. kecil dan paling besar di dunia. Betulkah? Sebotol kecil, saya ada yang sederhana. Wah, lihatlah botol jeli madu yang besar ini. Hebat! Mereka ada yang paling kecil. Mike, jangan berani sentuh gula-gula saya. Itu saya punya dan saya akan makan. Wah, sedapnya. Ia juga menjadi gula-gula getah. Mike, giliran awak. Saya gembira untuk mulakan. Jom buka, picit keluar. Sangat menyelerakan dan sedap. Saya nak lagi. Saya mahu minum satu botol penuh. Kamu tahu, saya tak pernah rasa makanan sesedap ini. Baiklah, saya telah perah setiap titisan terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada botol itu. Oh, ia tersangkut. Aduh, Mike, apa yang kamu lakukan? Ia tersangkut pada rambut saya. Oh, ia tak berjaya. Saya tak tahu. Aduh, saya security wallet. Nah, sudah kembali. Mike, jangan buat lagi ya. Kamu semua memang begitu. Ia tidak berbaloi. Saya akan meniupkan gelembung. Ia sangat besar. Wah, Brady. Giliran Anda. Pete, Mary beri beliau. Oh, tidak benar-benar sih. Sudah boleh keluarnya. Dito may kondo sa iya mo sa truck stranger Vic sarang sila. Saya dia. Siya akan panggil diri saya helikopter. Terima kasih kerana
menonton dan jumpa lagi. Masa untuk saya pergi. Ya ampun, datang sini. Oh, apa yang Saya perlu brochure di sekitar bahagian bawah. Saya akan cuba merosakkan tajuknya. Dan, hey, pergi. Mereka benar-benar angkat mischief waddle ke langit. Saya setuju. Terima kasih kerana menonton. Selamat. Next Kibuki. Oh, Saya sayang kamu semua. Gila. Ya, saya tak nampak awak. Apa? Ya, Fake Pringles kecil ini? Serius? Saya bagaimana dengan kamu? Dan dia sangat bertuah. Tunggu, Brainy telah mengatasi semua orang. Saya sangat... Oh, Steve! Saya ada beg besar Pringles. Jangan cemburu. Dan awak mula. Baiklah, ya. Saya ada package paling kecil setakat ini. Tapi masih ada sesuatu. Tapi cuma satu. Itu tak cukup. Tak ada lagi. Oh, baiklah. Mari kita cuai apa yang kita ada. Ia sangat bejel tetapi sangat sedap. Mike, giliran kamu. Serius? Mari kita cuba. Wah, kepingan coklat memang hebat. Ini kali pertama saya mencuba ini. Ia sangat bagus. Lakukan. Bagaimana supaya jadi seperti ini? Oh, ia kelihatan sedap. Saya benar-benar mahu satu. Saya tak boleh keluarkannya, El. Baiklah, siapa lagi? Saya rasa anda ada masalah. Aku akan duduk di sini dan bangunkan kau. Jangan memanjakan saya tak tahu. Oh ya, tidur. Itulah, Dan ia kamu kalah. Apa itu? Biar saya bantu awak. Saya nak dua. Saya akan buat turun. Oh, selalu. Dan saya belum... Ia tidak akan membantu. Tunggu. Saya boleh pukul sedikit. Aduh, kepala saya. Oh, tiada apa-apa. Oh, hey, tiada yang tinggal. Bagaimana kamu boleh buat macam ini? Mari kita tengok. Saya pergi dulu. Nenek, punya saya. ya. Cakaplah. Kenapa? Jumpa lagi. Semoga berjaya. Mel, Saya tak boleh bernafas. Saya tak dapat santai. Saya akan hanya... Laptin itu kunci. Saya ada satu gunung penuh dengan mereka. Diri itu sangat besar. Ia terkejut. Ia benar-benar sebesar kepala saya. Ia sangat lazat. Hebat. Teruskan. Tunggu. Satu idea. Saya perlukan gelas besar. Saya akan tunjukkan apa yang akan saya buat sempurna. Kita patahkan keripik besar itu kepada kepingan kecil dan masukkan semuanya ke dalam gelas besar. Kita perlu penuhkan sepenuhnya dengan ketulan keripik. Oh ya? Apa itu? Terus sekarang, perkara yang paling freak, ilai share dengan semuanya. Ini akan jadi seronok. Ke tepi. Oh! Terus sekarang saya ada segelas besar coklat cair. Oh, Coklat. Cermin mata ini sangat keren. Selamat tinggal. Baiklah, masa untuk minum. Lihat straw keren saya. Sedap. Saya suka ini. Ia kelihatan lazat. Britney, boleh awak berkongsi? Tidak, saya tidak mahu berkongsi. Gelas besar gluten ini hanya untuk saya. Saya tak sangka Britney begitu tamak. Tapi kita ada straw istimewa. Dan kita boleh minum semua coklat melaluinya. Mike, ini sangat sedap. Kek Saya pun tak suka tahu apa coklat. biasa itu sedap. Apa? Oh, Hah? Betul ke? Tak mungkin kamu tak dapat tangkap kami. Oh tidak, kamu semua ambil kamu semua semua curi coklat coklat saya. Ups, kami terkantoi. saya tidak tahu. saya keluar. Boleh saya jadi yang pertama sekarang? Ayo. Oh, tidak. Itulah yang saya takutkan. Betapa menjijikkan. Mike, buka. Ayo tidak, Ma. I would have broke also at the restaurant kurangnya vis bisnis serbia was punya.
Baiklah. Oh, betul. Apa yang saya ada? Oh, lega. Saya lebih bertuah daripada awak. Betapa kecilnya benda ini. Saya akan makan dan saya takkan rasa apa-apa. Mike, kenapa awak menakutkan saya? Jangan buat begitu lagi. Baiklah, kita perlu makan ini. Mari sini, brokoli hodo. Lihatlah bagaimana dia memakannya. Dia kotor sekali. Kenapa kamu ketawa? Ayo. Oh, tidak. Saya tidak mahu makan ini. Brokoli kelihatan teruk tetapi saya terpaksa. Betapa menjijikkan. Saya tak boleh makan ini. Selamat menjamu selera. Kunyah dengan baik. Kenapa saya perlu semua ini? Saya tak boleh telan pun. Ia sangat menjijikkan. Kunyah ya. Nah, tamak. Adakah kamu memukul saya dengan brokoli? Kamu akan tahu lebih baik. Baiklah, brokoli. Saya sudah selesai dengan kamu. Nah, itu dia. Itu sahaja. Tidak. Sekarang kamu. Ya. Baiklah, lebih cepat, lebih baik. Saya akan telan tanpa merasainya. Betapa menjijikkan. Saya perlu makan semuanya walaupun saya tidak suka. Saya akan makan semuanya. Saya tidak akan tinggalkan secebis pun. Ini yang terakhir. Phoebe, wah. Itu sahaja. Saya telah menelannya. Oh, tidak. Tidak. Ada sesuatu yang tidak kena. Kamu semua hijau. Phoebe, apa yang akan kamu lakukan? Oh, bau busuk. Mike, buka. Oh, saya tidak mahu makan kerepek pedas. Mereka menakutkan saya. Ya Tuhan, lihat sahaja kotak yang menakutkan ini. Oh, itu akan menjadi perkara terakhir yang saya makan dalam hidup saya. Itu mengerikan. Oh, tidak. Tolong saya. Mandy, Anda patut mula dahulu. Ya Tuhan. Oh, saya sudah meremang bulu roma. Sebagian kecil tidak menakutkan langsung. Oh, itu sangat pedas. Jane, giliran awak. Giliran Britney. Sekarang, awak. Sudah tentu. Bingo. Wow, tunggu sebentar. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Hey, semua. Hari ini, kita akan cuba kerepek paling pedas di dunia. Saya persembahkan kepada anda produk berbahaya ini. Baiklah, saya akan menjilatnya. Dan mulut saya sudah terasa terbakar. Tetapi saya masih bertahan. Tidak mengapa. Beraninya kamu. Kawan-kawan, pastikan untuk melanggan dan tekan loceng. Oh, saya sekarang tercekik. Saya masih makan kerepek ini. Oh, sakit, gadis-gadis. Apa yang akan terjadi? Saya tak tahan lagi. Selamat tinggal semua. Saya sangat perlukan air. Oh, tolonglah. Di mana air? Hanya ada satu jalan keluar yang mungkin. Saya berjaya. Busuk. Baiklah. Saya rasa saya perlu pergi. Hei, bagaimana dengan kerepek itu? Kamu perlu makan? Ayo buka. Wah! Oh Tuhan, ia sangat menakutkan. Ayo Britney, kami percaya padamu. Terima kasih, saya rasa. Tapi saya sangat takut. Oh, ia membuat saya rasa mual. Ayo, Britney, ayo. Satu lagi keping. Tak banyak yang tinggal. Pergi. Ya. Saya mula demam. Saya akan meletup. Pergi. Jangan risau. Kami akan bantu kamu. Menuang air. Lega rasanya. Terima kasih, gadis-gadis. Apa? Apa itu? Ya, awak. Oh ya, ini milkshake, Nenek. Bukan sekadar milkshake. Ada kejutan istimewa di dalamnya. Nenek, ia sangat kecil. Hah? Anda mulakan. Naiklah. Mari kita lihat. Baiklah. Tidak yang luar biasa. Oh ya ampun. Hebat. Apa yang sedang berlaku? Baiklah. Sekarang giliran saya.
Mari kita set apa yang ia lakukan kepada saya. Membuka penutup dan straw. Saya mahu minum dengan lebih cepat. Oh, di mana adab kamu, Ana? Lihat itu. Saya semua ungu. Ya Tuhan, ini sangat mengujakan. Nicole, ayo. Oh, ya, saya sangat teruja juga. Yorks, singkit krim putar. Saya tidak percaya dengan mata saya. Oh ya, sekarang milkshake itu sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Wah, oh, itu luar biasa. Apa? Oh, tidak. Oh ya ampun, lihat. Kasihan. Apa? Oh, tidak. Ya Tuhan, terkejut. Nicole minum terlalu banyak dan dia meletup. Kita perlu menyatukannya semula. Nicole, kami akan selamatkan kamu. Nena. Sedikit coklat. Sebuah bar. Saya tidak akan rasa selesa dengannya. Tunggu. Apa? Mia, saya tak pernah nampak coklat bar sebesar itu dalam hidup saya. Oh, coklat awak nampak lucu, Mary. Awak akan mula dulu. Oh, betul. Cepat sekali. Saya ada idea. Dapur mainan akan bantu saya. Saya masak hidangan paling menakjubkan untuk mainan saya di sini. Dan kali ini, saya akan membuat lembu untuk diri saya. Kita perlu cairkan coklat dalam periuk. Seterusnya, gaul semuanya agar tidak hangus. Kemudian, saya perlukan susu. Ia dalam peti sejuk mainan saya. Itu dia. Tuangkan ke dalam periuk. Ambil cawan khas. Dan kita perlu menuang koko ke dalamnya. Ini dia. Baunya amat lazat. Mari kita coba. Anda mendapat... Sudah habis? Oh, tidak mengapalah. Baiklah. Mary, awak sangat kelakar. Tapi sekarang masa untuk saya menikmati coklat saya. Keju! Jangan sentuh. Ini coklat saya. Dan Saya malah ada idea apa. saya boleh buat daripadanya. Pertama, teknik karate saya. Sekarang saya ada potongan kecil. Saya sedang bina rumah coklat. Lihat, ia sangat besar. Cakar burung Yoni. Hantu. Cuba ia menggigit akar. Sedap. Saya mahu lagi. Lazat. Ya. Hei. Tolong. Untuk saya? Awak mahu topi coklat saya? Jadi makanlah dengan saya. Ni mendapat bahagian paling kecil kali ini. Jane mempunyai mesin gula-gula getah bersaiz purata dan dia sangat gembira mengenainya. Jangan terkejut, Britney. Kamu belum lihat apa yang Becky dapat. Ini adalah mesin gula-gula getah paling besar di dunia. Baiklah. Mari kita mulakan dengan bayi Britney. Tapi nampaknya dia langsung tak fikir nak kecewa. Dia mau cuba bola yang pertama. Bagaimana kamu suka gula-gula getah ini? Ya sangat manis. Ya, Anda perlu bekerja keras untuk mengeluarkannya. Hanya itu? Baiklah. Mereka sangat manis. Saya suka. Katai, saya terdapat tiup melon besar dengannya. Oh, maaf. Itu tak sengaja. Ups. Ya, saya akan bersihkan awak sekarang. Maaf. Rachel. Baik, giliran Jane. Ia juga agak sukar, kan? Mungkin Anda perlu masukkan duit shilling untuk dapatkan gula-gula getah. Kawan-kawannya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Nampaknya ada idea. Ada pertarungan. Ayo Jane, Wemfurch the Leto. Oh, lady do. Wow, itu tangan Hulk. Oh, dah. Semuanya di lantai. Dan kamu tak akan dapat mencobanya.
Jangan risau, Jane. Kamu akan bernasib baik kali berikutnya. Dan kita beralih kepada Becky dan mesinnya yang hebat dengan gula-gula getah. Bagus, Becky. Dia tidak akan berkongsi dengan sesiapa. Sakri udah diberi feedback si Bernadette Rodriguez delegat satu bahagian yang begitu besar seorang diri. Oh, ini bagus. Terima kasih. Baik. Adakah kamu nampak itu sedap? Terima kasih. Saya tidak sebar. Apa? Kelembung-kembung? Oh, Vicky, boleh berhenti? Dia terbang pergi. Selamat terbang, Becky. Nampaknya kita boleh makan gula-gula getah sekarang. Ayo, John. Apa? Saya tak tahu. Dan saya minta maaf. Adakah Anda mendengar bunyi itu juga? Aduh, katil saya. Oh, gula-gula getah lagi. Ya, Tuan. Ibu, Wow, ini adalah kuih gula dengan bentuk hati dan jarum disertakan supaya hati boleh dipotong. Kuih Brittany lebih besar dengan bentuk segi 4. Menarik. Dan kali ini Nicole mempunyai bahagian yang besar. Lagi, kuki ini lebih besar daripada kepala awak. Semua orang pasti terkejut. Tapi kita akan mulakan dengan Monica. Itu idea yang bagus. Baiklah, cuba dulu. Apa? Oh, mari kita ambil jarum. Oh, ia sangat tajam. Baiklah, ia muat. Ada kita cuba puan bentuk ilken model puah. Oh, ya, ia pergi secara seperti juga tidak melakukannya. Oh, tersentuh. Saya memecohkannya. Wah, Kate di muka memang epek. Monica, bagaimana dengan Anda? Sekarang kita faham apa yang akan berlaku jika Anda tidak menyelesaikannya dan memecahkan biskut itu. Teman saya. Okey, mari kita semua. Saya ada tip hidup macam biskut ini. Ya, saya akan buat begitu supaya ia direndam dan menjadi lebih nipis. Oh tidak, ia pecah. Kau sentiawara segelas besar store disediakan untuk Brittany. Itu kuat? Baiklah, ada 2 tuala untuk membersihkannya. Jangan risau. Ini dia, hanya Nicole yang tinggal. Ayo, buat yang slownya. Baiklah, saya ada biskut yang sangat besar dan lebih baik gunakan gergaji daripada jarum. Saya boleh melakukannya dengan lebih cepat. Saya boleh lakukannya. Amin. Baiklah, sedikit lagi dan selesai. Kewati biskut, wah. Biar saya makan supaya harus dapat hukuman awak juga. Apa? Kenapa? Kenapa awak buat begitu? Itu satu kesilapan. Tak perlu tolong. Tidak. Nicole terkena cat merah jambu. Nih, dia. Nicole, explain tuala. Langsung terselakai saya baldi kecil Skittles. Dengan solentam dan hello soda Skittles sedalam. Yang lain, ada lagi? Ya, saya cuma ada size sederhana. Baldi Skittles ni memang cukup untuk saya. Hey, lihat itu. Wow, saya sangat bertuah. Saya tak pernah melihat begitu banyak Skittles sebelum ini. Perempuan. Baiklah, saya rasa Brittany akan mula. Okey, mari kita cuba. Bagaimana saya boleh makan dengan cara yang lebih menarik? Oh, idea. Saya akan tanam Skittles, ya, dalam pasu tanah. Kami akan meletakkan gula-gula menanamnya. Kami akan tunggu sekejap dan sekarang pokok itu akan tumbuh. Wah, lihat itu. Pokok Skittles? Apa? Itu nyata. Oh, ya. Saya lebih suka mencoba gula-gula itu. Mereka sangat besar. Oh, ya. Biar saya cuba. Hebat. Sangat sedap. Saya suka. Saya nak cuba juga. Hey, itu bukan milik kamu. Itu milik saya. Ya, saya ada idea paling hebat sekali. Sangat baik. Tapi saya sudah tutup. Baiklah, dah habis. Kunmit dengan bibir awak. Apa? Mereka berwarna-warni. Tengok tu, sangat comel. Tunggu, kenapa ia hilang? Okey, saya dah selesai. Giliran awak. Oh, terima kasih. Saya nak makan. Tuang terus di atas meja. Dan susul mengikut warna.
Hebat. Sekarang biarkan saya ambil tiup saya dan makan semuanya sekali. Warna merah jambu selesai. Hebat. Wah, saya bersinar. Saya sekarang merah jambu. Hebat. Baiklah, biar saya cuba. Ya, biar saya coba warna biru. Ya, baiklah. Wah, saya bertukar biru. Gaya yang hebat. Apa yang seterusnya? Wah, Anda bertukar warna lagi. Dan lagi, dan lagi. Yang terakhir. Dan saya hijau. Yay, hebat. Tunggu. Nicole says the romance tenant to play Seren Slim Mount Stupid. Anda tidak terlepas satu video pun. Sila suka dan jangan lupa tentang loceng itu. Nicole, Anda boleh cuba sekarang. Okey, bagus. Mari kita cuba. Saya ada beberapa gula-gula lagi selepas semua. Hola. Hey Nicole, wisit bekong setelang. Dan cukan, is your child voice girl? Semuanya milik Zia. Seluruh baldi Skittles ajaib ini milik Zia. Hai, stick boleh berhenti makan. YouTube saya sudah. Tunggu apa? Sudah habis? Wah, adakah saya badut sekarang? Itu kelakar. Tidak langsung tidak kelakar. Saya tak mau jadi badut.